Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab 1. Apa tu? Persamaan kuadratik. Apa tajuk dia? Fungsi dan persamaan kuadratik. Okay, so fungsi dan persamaan kuadratik ni dia lebih kurang garis lurus juga, cuma lebih susah. Kan lebih susah, lebih complicated. Okay, kita orang kaya dulu garis lurus dulu. Ni garis lurus kan? Apa persamaan garis lurus? Apa? Pipa macam jauh tu kamu, Pipa. Kamu sinilah, Pipa. Kamu sini boleh? Akram pergi situ, Akram. Pergi situ. Pipa sini, Pipa. Nanti lepas kelas kalau mau bawa balik balik. Sini, Pipa. Nampak juga, Akram? Nampak dari sana? Jelas ya kan? Sini, dekat pintu. Okay, apa persamaan garis lurus? Y sama dengan mx plus c. Siapa first time jumpa? Akram, Ryan, Rahman, Adam. Okay. So ini adalah ini adalah persamaan garis lurus. Okay, so daripada persamaan ni, huruf-huruf ni dia boleh bertukar jadi nombor. Daripada persamaan ni kita tahu macam mana kita punya bentuk garis lurus, macam mana kecurunan dia dan di mana dia berada. Y equal to mx plus c. Okay, so kalau kuadratik, daripada garis lurus tu dia jadi melengkung begini. Okay. Ini kita panggil garis lurus kan? Garis lurus. Ini kita panggil dia bentuk parabola. So ini dia punya persamaan y sama dengan ax square kuasa 2, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Y ni boleh jadi fx. Fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Fx sama dengan mx plus c. So kalau kita tengok dia punya persamaan ni, dia sama di sini. Mx plus c, cuma di sini dia pakai b, sini dia pakai b. Bx plus c. So apa beza dia? Ini saja. Ax kuasa 2. So yang menjadikan dia melengkung ni adalah yang sini, x kuasa 2. Kalau x kuasa 2 ni tiada, dia jadi garis lurus balik. So ini parabola, ni bentuk parabola ni. Dia akan jadi parabola kalau kita ada x kuasa 2. So syarat untuk jadi persamaan kuadratik, pertama dia ada
kuasa 2. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hanya ada 2 pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah 2 tu? Y dengan X. Dia tidak boleh ada lebih pemboleh ubah yang lain. Y dengan X. Okey. Contoh dalam garis lurus kan. Dalam garis lurus kita boleh contoh sini A, contoh sini B. Dalam garis lurus kita boleh tahu koordinat ataupun kedudukan sesuatu titik ataupun sesuatu point. Macam ni, A di mana, B di mana, kalau dia bagi kita YMX plus C. Ini ada nombor-nombor dia lah. Kalau dia bagi ini kita boleh kira A ini di mana, B ini di mana. Dan kita boleh kira titik tengah dia berapa. Sini, dia punya M, midpoint. Kita boleh kira. Kalau kuadratik ni, parabola ni pun sama juga. Kita boleh kira di mana kedudukan sini, di mana kedudukan sini, dan di mana kedudukan tengah-tengah dia. Kalau tengah-tengah sini dia panggil midpoint, kalau garis lurus. Kalau kuadratik kita panggil paksi simetri. So itu dia punya secara umum. Apa itu persamaan kuadratik, apa itu fungsi kuadratik. Kita sini AX plus BX plus C. So sini ini kita panggil dia pekali. Pekali, ini pemalar. Pemalar ni yang sudah ditetapkan lah, tetap pemalar. So apa yang A tentukan, apa maklumat yang A bagi adalah semelengkung mana kita punya parabola tu. Sama ada dia beginikah, ataupun dia begini. Ini ditentukan oleh, kita kasih lain warna lah. Kuning. Semakin besar A, kalau A kita makin besar, dia jadi kuning kah, jadi biru kah, jadi hijau? Kuning kah, biru kah, hijau? Kuning. Siapa jawab hijau? Hijau. Siapa jawab kuning? Siapa jawab biru? Jawapannya adalah hijau. Kenapa hijau? Yang bagi ciri-ciri dia melengkung ni adalah A kan. Kalau A kita makin besar, maksudnya dia makin melengkung begitu. Kalau A kita makin kecil, sampai dia jadi kosong, dia jadi balik garis lurus. So kalau dia makin kecil, dia punya A, contohnya A dia 100. Contohlah ini A 100. Ini A 100. Ini A1. A sama dengan 1. A sama dengan 1. Ini A sama dengan 100. Semakin besar dia semakin begitu. Sebab semakin dia kecil, makin kecil, apabila dia sampai kosong, contohlah A sama dengan kosong kan. So kosong darab X, apa jadi? Kosong darab X, kosong. So dia tiada. So maksudnya parabola tu tiada sudah. So dia jadi balik BX tambah C ataupun MX tambah C. So yang bagi
properti ciri-ciri melengkung tu adalah A. Semakin besar A, semakin dia melengkung gitu. Semakin melengkung ke dalam. Okey, apa lagi yang A tentukan? Dia tentukan sama ada kita punya parabola melengkung pergi atas ataupun ke bawah. Kalau dia ke atas begini, ataupun kita selalu panggil dia graf senyum, ini A kita sama dengan positif. Kalau dia ke bawah, kita panggil dia graf sedih. So, maksudnya kita punya A adalah negatif. So, itu fungsi A di dalam persamaan kuadratik. Okay, ada soalan? Tidur si Luqman. Umar, bangun Umar. Okay, itu A. Lepas tu kita pergi B. Apa fungsi B? B ni dia menentukan kita punya graf parabola ni dia di tengah-tengah ataupun di kiri ataupun di kanan. Dia begini kan. Ini kita punya graf parabola. Sini ayo. Oh, ada pula sini. Okay. Macam masih besar ni. Okey, kalau kita punya graf ni di tengah-tengah, dia center di tengah-tengah ni. Paksi simetri dia maksudnya paksi simetri dia di sini. Ngam-ngam di tengah-tengah ni. Ini B sama dengan kosong. Itu fungsi B. B ni menentukan sama ada kita punya graf tu berada di tengah-tengah, di kiri ataupun di kanan titik rujukan. Titik rujukan ni. Sini O kan? Kalau kamu jumpa ini graf, di sini ada O. O ni maksudnya origin. Origin ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu asalan. Asalan ni adalah titik rujukan kita. Titik rujukan kita. So dia di mana? Kalau dia B sama dengan kosong, kita punya graf tu dia di tengah-tengah. Dan dia bergantung juga kepada graf. Okey. Ini graf senyum kan ni. Okey, kalau dia begini. Hop. Okey, ini B dia besar daripada kosong kah atau kecil daripada kosong? Besar daripada kosong kah atau kecil daripada kosong? Okey, itu satu. Kejap ah. Ada lagi satu. Dah jelas. Silap sama. Okey, ini satu. Ini dua. Okey, satu tu. B besar daripada kosong kah? B kecil daripada... Okey, ini tahu maksud dia? Yang ini okey. Ini
Ini maksudnya besar daripada. Ini kecil daripada. Macam mana kita mau ingat? Kalau kamu, ni kamu kasih ini saja. Kamu letak garis, so dia jadi B. Jadi besar. Letak garis, dia jadi K, kecil. So B kecil daripada kosong, ini B besar daripada kosong. Okay, so kamu ada dua graf. Satu dia graf senyum, satu dia graf sedih. Okay, so B menentukan sama ada dia di kiri atau di kanan ataupun di tengah-tengah. Okay, untuk graf yang pertama, B besar daripada kosong atau B kecil daripada kosong? B kecil daripada kosong. Ini, okay, siapa? Ini B kecil daripada kosong. Ini B besar daripada kosong. Okay, kenapa dia begini? Okay, kalau untuk senang ingat, kita biasanya dalam praktikal kita, untuk praktikal seharian lah, parabola ini biasanya digunakan begini. Contohnya kalau kita tendang bola kan, kalau bola kita tendang dia begini kan, dari sini kita tendang dia, tendang di sini, terus dia naik, dia naik, sudah turun, kan? So parabola ini dia biasa digunakan, praktikalnya adalah yang ini. Okay, so biasanya kita kalau dia pergi kanan, kita akan jadi positif ataupun dia lebih besar. So apabila graf negatif ni, graf sedih ni, dia pergi kanan, kita punya B kita akan jadi lebih besar, dia positif, lebih besar daripada kosong. Bila besar daripada kosong maksudnya dia positif. Dia positif. Kalau dia graf sedih pula, dia terbalik. Kalau dia pergi kanan, dia jadi kecil daripada kosong. Okey, boleh faham? Ada soalan? Sini ingat tak kamu main bola? Kalau main bola, kamu tendang dia, biasanya dia akan tendang, dia akan begini. Dia berbuat bentuk parabola yang sedih. Begitu juga kalau kita shoot meriam kan. Shoot di atas, dia turun begitu. Dia tak ada kita shoot di bawah, dia naik ke atas kan. Okey, itu B. Seterusnya C. Ada kan C tadi? Okay, C itu tadi adalah merujuk kepada sini. Pintasan Y. Pintasan Y. Sini pintasan Y. Sini C. Sini C. Ini adalah C. So kita tahu di mana kedudukan kita punya graf tu, graf parabola tu, daripada kita punya persamaan kuadratik. Okey, satu ada soalan. Besar betul ke ni? Macam masih kecil, cakap kecil tu. Oh ya. Ya. Ini dulu. Oh, sebelum ini pasal buku latihan kan? Okay, untuk buku latihan kamu, saya perlukan kamu buat 2 buku latihan untuk matematik. Ada 2 buku latihan lah. So, caranya, saya akan ajar semua contoh-contoh dalam buku teks. Kita akan pakai buku teks ya tahun ni. Setakat ni lah. Kita tidak akan ambil buku dari luar. Kita akan try menghadamkan buku teks ni. So, saya akan ajar semua contoh yang ada dalam buku teks. Dan kamu akan buat semua latihan yang ada dalam buku teks. Kamu akan ada 2 buku latihan.
So satu chapter, satu bab kita akan belajar selama 2 minggu. So minggu ni dengan minggu depan kita akan belajar ini siap, pasal kuadratik. So lepas kelas kamu boleh sudah buat latihan. Semua latihan di dalam buku teks. Contoh coba buku teks. Buku teks. Contoh muka surat 5 tu, praktis kendiri 1.1a. Okay, itu kamu tulis soalan dia dan buat jawapan dia. Sampai semua latihan yang ada. Yang contoh tu saya akan ajar di kelas. Kalau ada soalan boleh tanya. Sampai praktis komprehensif muka surat 27 tu. Mana-mana boleh. Begitu tebal, tidak tebal pun boleh. Yang penting 2 buku. Ini sampai habis. Sampai praktis komprehensif 1 sampai 14. Salin soalan. Lepas tu buat jawapan dia. Selama 2 minggu. Habis 2 minggu kamu hantar dengan 2 minggu seterusnya, chapter yang seterusnya. Lepas tu kamu buat lagi di buku latihan yang 1 lagi. Sementara tunggu periksa kamu punya latihan. Dan kamu boleh tanya sebila-bila lah. Bila-bila kamu nampak boleh tanya. Kecuali lepas isyak dalam bilik sudah, jangan cari salah. Kecuali di luar. Kalau lepas isyak di luar kamu boleh tanya. Kalau dalam bilik sudah lepas isyak, jangan tanyalah. Semua tidur. Selain daripada tu, bila-bila kamu nampak boleh saya panggil. Boleh tanya. Ada soalan? Tiada. Okey. Okey, kita bagi contoh satu. Okey, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembuli ubah atau bukan. Dalam satu pembuli ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okay, so macam yang saya sebut tadi, pertama dia mesti kuasa 2. Kuasa 2. Yep. Oh, dia satu pembuli ubah kah? Apa di dalam buku teks? Satu pembuli? Ya, satu pembuli ubah, bukan 2. Y itu dia punya apa? Dia pembuli ubah. Okey, nanti itu. Okey, so pertama dia kuasa 2, lepas tu satu pembuli ubah, ada X saja. So 2X ini biasanya sama dengan 0 ataupun sama dengan Y. So ini adalah persamaan. Ini adalah ungkapan kuadratik untuk yang A. Okay, untuk B, kuadratika bukan? Bukan, sebab dia kuasa 3. Okay, ini kita panggil kuasa. Yang Adam, Ryan, Rahman, Akram. Ini kita panggil kuasa. Ini kuasa 3. So ini bukan ungkapan kuadratik. Okay, ini C. Ungkapan kuadratika bukan? Bukan, sebab ada 2 pembuli ubah ya. Ada X dengan Y di sini. Dia mesti sama ada X saja ataupun Y saja. Satu pembuli ubah. Pembuli ubah dia kita tidak kisah apa huruf dia. Yang penting dia sama, satu saja. Okay, D 1/2 M kuasa 2. Kuadratika tidak? Kuadratik. Kuadratik kan? Ya, sebab dia hanya ada satu pembuli ubah dan kuasa paling tinggi dia kuasa 2. Dia nak kira sama ada Bx tu ada ataupun C tu tiada. Dia nak kira. Ini apa maksudnya ni? Ini maksudnya B kita sama dengan 0,
kita punya C pun sama dengan kosong. So maksudnya dia di tengah-tengah graf. Lepas tu dia punya pintasan pun ngam-ngam di kosong ni. Dia punya C. Okay, E. Kuadratika bukan? Bukan kan? Dia bukan sebab ini 2x kuasa 2. Ini sama dengan 3x negatif kuasa 2. So kita nak mau ada kuasa negatif. Ini kalau kita buat ke atas, kalau dia per 3 per x kuasa 2, ini kita boleh bawa dia pergi atas, yang di bawah ni. So bila kita bawa dia pergi atas, dia jadi negatif 3x negatif kuasa 2. Okay, F. F. Bukan. Sebab apa? Sebab kenapa bukan? Kenapa pipa bukan pipa? Bukankah kuadratik? Bukan. Kenapa bukan? Sebab? Ya, sebab kuasa dia. Sebab ni kuasa sini kan? Okey. Ini apa ni? Okay, ni sudah, titik minimum, titik maksimum. Persamaan paksi simetri. Okey, contoh 2. Okey, ni adalah sebelum contoh 2. Okey, ini paksi simetri kita. Nampak? Pada paksi simetri ini kita ada titik maksimum dengan titik minimum. So kalau kita punya graf ni macam gini, sedih ni, ini maksimum. Kalau dia senyum begini, minimum. Ini rumus dia. X, ini paksi simetri, persamaan paksi simetri sini. Sebab nanti sini kamu akan tulis di sini persamaan paksi simetri ni, X sama dengan berapa, X sama dengan berapa. So ini rumus dia. X sama dengan negatif B. B ni kalau contohlah kan kita punya persamaan 3x kuasa 2 tambah 5x tambah 3. Okay, so negatif B kita adalah 5. Lepas tu per 2. So sini x sama dengan negatif 5 per 2. Kita punya A 3. Masuk siap begitu. Okay, dapatlah sini berapa kamu punya. Kau punya paksi simetri. Okay, tu nanti kamu buat latihan. Okay, contoh 2. Fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik S seperti di bawah. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Okay, so sini dia bagi kita koordinatkan sini kan. So A, kosong ni apa? Kosong ni adalah X. 4 tu? Y, ya. Yeah. Okay, so dia suruh kita cari C. So sini C. So macam mana kita mau cari?
Kasih masuk saja, kasih pindah substitute dia. So fx ni akan jadi kosong 4. Sebab fx ni adalah y. Y sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah dengan c. So y kita sama dengan 4 sama dengan x kita berapa? Kosong kuasa 2 tolak 3 kosong tambah c. So 4 sama dengan kosong kuasa 2 kosong. 3 darab kosong kosong. So yang tinggal hanyalah c. Oke, coba buat B. Iya, cara bateri oh. Dapat? So C sama dengan -41 -1. Semua dapat? Ada yang tak dapat? Kalau kamu tulis saja dia, lepas itu kamu masuk kalkulator saja. So sini 3 sama dengan -1 kuasa 2 tolak 3 -1 tambah C. Oke, ini pun kamu masuk kalkulator saja. Kamu pandai tengah kalkulator? Coba sekolah kalkulator dulu. Kalkulator. Siapa coba sekolah kalkulator? Kalkulator. Ada kalkulator? Ada kalkulator? Tiada. Oke, tekan begini ya, tekan kalkulator.
Macam mana tadi tu? 3 sama dengan, okey. 3, lepas tu alfa kah? Alfa CLC dapat jumpa akram dengan ni. CLC lepas tu 3 negatif 1, okey. Lepas tu masuk siap. Sini negatif 1 kurungan, lepas tu tambah tolak 3 kurungan negatif 1 tambah dengan C itu kita pakai X, alfa X, gitu kan? Dapat jadi alfa X. Lepas tu shift kan? Shift CLC. Lepas tu dapatlah X sama dengan 1. Negatif 1. Oh, ni tadi kuasa 2. Okey, kuasa 2. Dapat negatif 1. Apa-apa pembuli ubah tu kita boleh pakai X, boleh pakai Y, apa-apa huruf yang kita mahu ni lah. Okay, Luqman. Belajar pakai alfa sama shift tu. SPM berguna tu SPM supaya kamu cepat kira. Asalkan kamu ada persamaan, ada satu pembuli ubah, boleh buat sudah. Ini apa yang kamu kira satu-satu? Ya, tukar X. Sebab kita tidak ada C. Ada juga C sini je apa? Kalau rasa ni ada C, kita try. Alpha C. Sebab dia pembuli ubah kan? Kita nak kisah dia huruf apa? Yang nak kisah huruf apa? C itu C sama dengan negatif 1. Ya, yang belum beli kalkulator, kamu beli yang kelas series lah, supaya senang kira. Yang macam warna putih ni, yang warna biru ni pun sama je kan? Kelas series je kan? Ya. Kamu jangan beli yang hitam tu. Itu boleh pakai je, cuma pandai-pandai kita pandai salah tekan. Senang kita salah tekan lah. Kalau ini dia nampak terus. Okey. Okey, contoh 3. Kiraja di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik, y sama dengan fx dan y sama dengan gx, yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai pi. Julat ni maksudnya anggaran dia. Contohnya macam julat ni anggaran. Contohnya pelajar di Smiti umur dia antara 13 hingga 17 tahun. So julat pelajar umur di Smiti adalah lebih besar daripada 12, kecil daripada 18. So itu yang nombor di antara itu kita panggil julat. Nyatakan julat nilai pi, berikan justifikasi Anda. So pi itu adalah ini. Disuruh cari berapa nilai pi ni. Maksudnya julat antara nilai mana ke mana. So pi ini gx, pi ini pada persamaan gx. Gx ni yang ini. So dia bagi kita fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4.
Okay, so Gx ni dia punya A ni kan, dia punya A dia sama dengan P kan. Kalau fx dia punya A sama dengan 3. Okay, so berapakah agak-agak nilai Gx ni? Nilai P. Nilai P. So P. Okay, P adakah dia lebih besar ataupun lebih kecil daripada 3? Dia lebih kecil daripada 3 kan? Sebab 3 tu dia melengkung betul sudah. Kalau dia di bawah melengkung tu maksudnya tu dia di bawah 3. So dia di bawah 3. Okay, apa lagi nilai P? Paling rendah nilai P agak-agak berapa? Paling rendah nilai P. 0. Dia tidak akan sampai 0. Sebab kalau dia P sampai kepada 0, dia jadi garis lurus. Kan? So dia mesti atas daripada 0. So ini jawapan dia. 0 kecil daripada P kecil daripada 3. So maksudnya 0 ni kecil daripada P, kan? 0 kecil daripada P. So maksudnya apabila 0 tu kecil daripada P, maksudnya P tu ada nilai, dia bukan 0. So dia ada lengkungan, ada parabola. Lepas tu dalam masa yang sama dia kecil daripada 3. Sebab kalau 3 tu dia di sini sudah, kan? Kalau begini kan, contoh, ini garis lurus. Ini garis lurus. Okay, so ini maksudnya dia di antara sini. So dia bukan garis lurus, dia melengkung je. So inilah julat dia antara di sini. Dan dia tidak sampai kepada 3. Sini 3 kan? Sini 0. Boleh faham? Ada soalan? Okey, Pipa? Berikan justifikasi anda. Apa justifikasi je? Cara tulis dalam bentuk ayat. Apa dalam buku teks? Tulis. Daripada tiga. Okey. Cik, berapa contoh ni? Kita ada 10 contoh. Okey, contoh 4. Encik Ganisan merancang untuk membuat 2 jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Okey, ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, bentuk satu ungkapan kuadratik. Saya mau ada satu pembuli ubah, ada satu yang kuasa 2. Bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini L cm persegi dalam sebutan X. So, orang minta jumlah maksudnya dia mau luas kedua-dua kad tu. So, ini kad yang pertama kan. Yang pertama tambah dengan yang kedua. Okay, so dia mau luas ini dengan luas yang pertama ni tambah dengan luas yang kedua. Okay, so kita tahu kan rumus luas panjang darab lebar. Okay, so sini X darab X tambah dengan 2X tambah 1 darab dengan X. Okey, cuba buat. Kasih darab dia X darab X, lepas tu yang kurungan tu darab dengan X.
Ini X darab dengan 2X, X darab dengan 1. Okey. Dapat. Ya X, mana sudah? Buat. Ini saya mau tulis yang itu, X darab X tu. Okey, X. X darab X kan, tambah, okey. Ikram? Betul, X darab X. Lepas tu ini, X darab 2X. Lepas tu, X darab 2X tambah dengan X darab 1. X darab 2X tambah X darab 1. Dia darab kedua-dua ni. Yang pertama, lepas tu darab dengan 1 yang kedua. Baru tambah semua. X darab X. X kuasa 2. Lepas tu sini lagi darab X darab 2X. Lepas tu tambah dengan, coba ditambahkan. Tambah dengan X darab 1. So X darab X, X kuasa 2. Tambah dengan 2X darab X, 2X kuasa 2. Tambah dengan X darab 1, darab X. Ataupun 1X. So sini sama dengan 3X kuasa 2 tambah X. Dapat? X kuasa 2 tu sama juga dengan X 2X kuasa 2. So itu kita boleh tambah. Yang sebutan dia sama, kita boleh tambah X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2. X kuasa 1 tu kita nak boleh tambah sebab dia X kuasa 1, dia sebutan lain. L sama dengan L sama dengan 3X kuasa 2 tambah X cm persegi. Ada kurungan ke? Begitu saja. 3X kuasa 2 tambah X cm persegi. Itu A. Ini adalah A. B. Diberi jumlah luas kedua-dua kad ialah 114 cm persegi. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X.
Macam mana membuat? So, dia bilang dia bagi luas. So, luas tu adalah L. Kan? So, 114 sama dengan 3x kuasa 2 tambah x. Okey, adakah ini bentuk persamaan kuadratik? Bukan. Macam mana bentuk persamaan kuadratik? Oh ya, saya belum beritahu ya. Persamaan kuadratik bentuk dia ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, cuba buat bentuk begitu. Untuk soalan B. Kosong tu y. So, berapa? Apa jawapannya? 3x kuasa 2 tambah x tolak 114 sama dengan kosong. Senang kan? Latihan dia susah ni. Tertinggal. Okey, soalan seterusnya. Contoh 5. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, so bila diminta punca tu merujuk kepada yang ini. Di mana kamu punya parabola tu bersentuh dengan garis X. So, sini dia sentuh 2 kali kan? Sini pertama, sini yang kedua. So, ini adalah punca yang pertama, ini adalah punca yang kedua. Ataupun sini X1, sini X2. Apa soalan dia? Tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. So, ini yang pertama. So, ini berapa nilai dia? Negatif 4. Ini? Apa? 1.5 ya, 1.5. Sini negatif 4, sini 1.5. Nyatakan punca. Okey, punca. Okey, ini negatif 1 dengan 4. Senangnya. Ini kecil aja soalan dia.
Bagi setiap graf fungsi, nyatakan dan tandakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, itu syarat tu. Itu syarat diminta. Okey, contoh 6. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan ataupun bukan. Okey, so macam mana kita mau tentukan? Okey, so sini dia bagi kita persamaan kan? Sama dengan kosong. Lepas tu dia bagi kita nilai X. Sini nilai X sama dengan 1 dengan nilai X sama dengan 3. So, kita mau tentukan nilai sama ada itu adalah punca atau bukan. Kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan ni. Kalau kita dapat kosong, maksudnya dia punca. Kalau tidak dapat kosong, ada nilai dia, maksudnya dia bukan punca. Okey, coba try. Ganti saja, X tu ganti dengan nombor. Pakai X1 dulu. Ya, untuk buat 2 kali. Pakai X1 dulu, lepas tu X sama dengan 3. Anzai. Okey, apa jawapan dia? Ini kamu suka kualitas ya? Sini berapa? Sini 3. Yang 1. Negatif 2. Sini? Kosong. So dia punca kah bukan? Pertama bukan. Punca kah bukan? Punca kah bukan? Apa? Bukan. Apa? Apa? Yang first bukan?
Yang first bukan. Oh, dia ada jawapan ke? Bukan satu jawapan saja. Apa macam mana jawapan dia? Apa jawapan dia? Cuba tengok contoh berapa ni? Contoh 6. Buku teks, buku teks. Apa? Tidak sama. Punca kan bukan? X sama dengan 1 bukan punca. X sama dengan 3 punca. Itu jawapan dari buku teks. Okey. Itu sebab dia mesti kosong sebab begini kan. Kosong tu adalah Y kan? So Y tu ini kan Y, ini Y. So kalau Y sama dengan kosong maksudnya dia di sini kosong. Sepanjang sini semua Y sama dengan kosong. So kalau yang pertama ni dia punya Y negatif 2 kan di sini. So dia bukan punca sudah. Maksudnya itu Y dia bukan sama dengan kosong sudah. Y dia sama dengan negatif 2. Itu bukan sudah dia punya punca. Punca ni dia punya Y sama dengan kosong. Okey, yang B. Kamu masuk kalkulator saja. Satu tidak. Yang 1/3 punca. Yang 1 bukan punca. Okey. Okey, contoh 7. Oh ya, setakat tu ada soalan. Tiada. Okey, terus ah. Contoh 7. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, ini panjang sikit lah ni. Panjang banyak ni. Okey, pemfaktoran kita ada 4 kan? Ada 4 kaedah pemfaktoran, tapi biasanya kita guna 3. Okey, kalau kita faktorkan kuadratik. Okey, contoh A kan? X 5x tambah 6 sama dengan 0. Okey, kalau begini kita faktor pakai kaedah. Okey, ada 3 yang utama kan. Yang pertama beza antara kuasa 2 sempurna. Yang kedua, okey, kita tulis balik lah, kita tulis balik. Pemfaktoran ada 3 yang biasa kita guna. Yang pertama beza antara kuasa 2 sempurna. Kedua apa? Pendarapan silang. Ketiga, apa yang ketiga? FSTB. Okay, yang baru ini subjek tingkatan 2. Kamu pelan-pelan saja. Tapi kamu kena, so 3 ni kita biasa gunakan dalam pemfaktoran. Yang pertama beza antara kuasa 2 sempurna, kedua pendarapan silang, ketiga FSTB. Okay, so untuk A ini biasa kita guna pendarapan silang. Coba tu pendarapan silang. Masih ingat? Masih ingat lagi? Okay, coba buat sini pipa. Nah, pipa lah buat sini pipa. Padahal ingat Padahal. Pendarapan silang. Ya, ataupun saja lah dulu.
sajalah dulu. Okey, ini dia punya shortcut sudah. Ini penerapan silang. Okey, so pertama kita akan buat dua kurungan. Sama dengan kosong. Okey, coba salin, tulis. Ini kamu akan guna balik-balik nih. Dua kurungan sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita akan ambil ini A dengan C. So ini kita bagi dia sama rata. So sini dapat X darab X dapat X kuasa 2. Ini X darab X dapat X kuasa 2. Lepas tu 6. 6 ni kita ada sama ada 3 darab 2 ataupun 2 darab 3 sama dengan 3 darab 2 kan. Ataupun 6 darab 1. So kita boleh pilih taruh dulu. Okay, kita try dua-dua lah. 3 darab 2. Okey, satu lagi kita buat sini. X 6 darab 1. Okey. Sekarang ini kita mau tentukan, kita mau pilih yang ini kah ataupun yang ini. Ini dia akan bergantung kepada B ni. Negatif 5x. Okey. Macam mana kita mau tentukan? So ini kita akan darab. Okey, 3 darab x dapat 3x. Sini dapat 3x. X darab 2 dapat 2x. Okey, kalau ini 6 darab x dapat 6x. Ini x darab 1 dapat x. Okey, lepas tu kita mau tentukan apa cas dia di sini. Okey, apa cas di situ? Okey, cas di situ bergantung kepada ini. Apa cas di sini? Positif. So dia kena 3 darab 2 ni kena positif. Hasil dia mesti positif. So kalau positif kita dapat apa? Kita sama ada positif darab positif kan? Ataupun positif darab negatif darab negatif dapat positif 6. Okey, coba kita try positif dulu. Okey, so positif kan? 3x positif 3 darab x dapat positif 3x. So positif 2 darab x dapat positif 2x. Okey, so ini kita tambah. Positif 3x tambah dengan positif 2x dapat 5x. Okey, samakah dia punya dengan B? Tidak sama kan? Sebab kita dapat positif, yang itu adalah negatif. So maksudnya ini adalah salah. Okay, so kita try lagi. Kita try sini negatif. Negatif 3 darab dengan negatif 2 dapat positif 6. Okey, so itu masih valid lagi. Okey, so negatif 3 darab x dapat negatif 3x kan? X darab negatif 2 dapat negatif 2x. So ini kita tambah dua-dua. Negatif 3x tambah dengan negatif 2x dapat negatif 5x. So sama dengan kita punya B. Nampak?
Okay, so ini adalah jawapan yang betul. Okay, cuba kita try yang sini pula. Okay, so sini. Okay, so 6 mesti positif. So kita try positif dulu. 6 darab X. Positif 6X. X darab 1. X. So dapat sini. Dapat 7X. Salah betul? Salah. So tukar lagi. Okay, lepas kita try dia negatif. Okay, negatif 6X. Negatif 6 darab X. Negatif 6X. X darab negatif 1. Negatif X. So ini dapat negatif 6X. Okay, so ini pun salah. So inilah jawapan dia. So macam So jawapan dia adalah X tolak 3 kurungan X tolak 2. Okey, ini sudah difaktorkan. Ini namanya kaedah pemfaktoran. Okey, so dia mau tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. So ini sudah difaktorkan. So apabila dia minta punca, maksudnya dia suruh cari nilai X. So sini kita belum jumpa nilai X kan? Okay, so macam mana kita mencari nilai X daripada ini, persamaan ni? So sini dibilang X tolak 3 kurungan X tolak 2 sama dengan 0. So ini maksudnya ini sesuatu di sini darab dengan sesuatu di sini sama dengan 0. So maksudnya salah satu daripada kurungan ni, salah satu itu adalah 0. Kan? So apa-apa nombor kita darab dengan 0 dia jadi 0. Okay, so kita boleh andaikan X tolak 3 sama dengan 0. Dan X tolak 2 sama dengan 0. Lepas tu pindah-pindah. So X sama dengan 3, X sama dengan 2. So itulah punca dia. Okey. Ada soalan? Okey, kamu try oh, UB ni pun ada pecahan sudah. Pecahan ni kena nakarkan. Okey, kamu buat ni. Contoh 8A ni. Jangan lakar, tapi kasih faktor dia, cari punca. Ni cari punca. Ini cari punca pakai kaedah pemfaktoran. Saya kasih kecil dulu ni. Yang besar betul. Ui. Ayah. Masa tu? Ayah. Okay, coba kamu try. Kamu dapat sering tak tadi tu? Okay.
Ini kamu sudah salin ini? Sudah salin? Oke, kamu pakai cara itu saja. Kamu buat yang ini. Soalan E itu. Fx itu ya, kasih sama dengan kosong. Fx itu sama dengan kosong. 2 menit lagi. Setelah habis kelas. Jumpa ikan TikTok kami Silawatri. Video. Dapat? Ya. Ini yang positif tadi saya pakai. Ini yang negatif. Itu kan? Oke, habis itu cari nilai X. Misalkan X yang ini. Oke, habis sudah masa. Tadi sampai dapat ah? Kalau lepas tu kamu boleh mula sudah buat latihan-latihan tu, latih diri tu. Minggu depan antar. Sampai habis lah. Kalau ada soalan boleh cari jumpa saya di mana-mana lah. Okey. Kosong tu. Kosong. Kan sama dengan kosong kan? Okay, so ini sama dengan kosong. Lepas tu kita mau cari nilai X ni. So X tolak 3 sama dengan kosong. Sini X tolak 1 sama dengan kosong. Lepas tu apa nilai X? Pindah-pindah. Negatif X. Okey. Betul? Lepas tu cari X lagi. So sini kan? So sini X tolak 1 sama dengan kosong. So sini X tolak 3 sama dengan kosong. Kita cari nilai X, kasih pindah-pindah. Tapi pindah-pindah tu tau. Sini kasih pindah pergi sebelah, ini kasih pindah pergi sebelah. So macam nombor ni kan. Okay, kalau kita kasih pindah-pindah, kalau negatif, kalau pindah pergi sebelah dia jadi positif. So X sama dengan 1. So sini negatif je kan. Pindah pergi sebelah, X sama dengan 3. So itulah punca dia. Kamu jawabin. Kaedah anunya. Saya punya buat lain sih. Lain. Ya. Mendarap singkat. Semua dia macam ini. Iya. Sama enggak? Ini ada dia punya pecahan lah. Mendarapnya. Di Lain dia punya kaedah. 2x. Oh ini kamu buat yang B ke ni? Itu lain sih. Temptation. Apa? Temptation. Ini temptation. Mana soal? Ini temptation. Iya. Ini soalan dia. Ya, X tambah 7. Ini ada pecahan. Oh ini pecahan kan? Pecahan. Oh ya kalau pecahan kita kena kasih hilang dulu pecahan. Iya. So kalau kasih hilang pecahan dia darab semua dengan 2. So ini darab 2, ini pun darab 2, ini pun darab 2. Lepas tu Ya, yang sebut tadi kan lain. Ini lain dia punya cara. Ini saya buat cuma ini macam lebih kurang je. Cuma ini dia buat begini sebab ya, pecahan. ada pecahan kan? Yang tadi tu tidak ada pecahan. Yang ni.
Ini kan buat soalan ini tuition punya. Ini tuition punya. So yang tadi tu macam ni. Equation. Oh ni pakai calculator ni kan? EQN. Equation dia. Pakai calculator kan? Boleh je pakai calculator. Sini X. Kalau kau pakai calculator dia akan skip yang ni. Yang ni dia akan skip terus, dia bagi terus X. ini 2X. 90. So lepas tu dapatlah X. Boleh bisa. Boleh juga begitu. EQN ni kan B kelas twist macam mana? Kalau ini EQN nya. mod kompleks base n ni Mana? equation simultaneous ke? Simultaneous dua equation. Ni hidup. Baru balik sini. Equation function. Okay. Anu dulu, fikir dulu, mengaji dulu. Nanti kita apa? Si pindah. 3 pindah ke sebelah. Positif 3. Dari 3 lagi. Jadi ya, so X sama dengan 3. Habis sudah.